Okey, Fatimah Elina, masuk. Kejap Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, terima kasih for join the class. Macam biasa kelas ni saya tak ambil masa yang lama. 1 jam je. Lepas tu kita end. Maybe saya buat lagi kot. Esok atau lusa saya buat. Sebelum kita periksa pertengahan tahun. Okey, sebelum tu kita izinkan saya ingatkan dulu apa yang format untuk SPM. Format untuk periksa SPM. Now, format SPM, biologi SPM, okay. Kita sebenarnya ada 3 kertas tau. Kita ada kertas 1, kertas 2, kertas 3. Tapi untuk periksa pertengahan tahun ni kita akan buat 2 kertas je. Okay, so kertas 1 dan juga kertas 2. Okay, so kertas 3 ni kita tak buat. So kertas 3 ni kita buat masa periksa akhir tahun saja. Alright. So hari ni kita nak bincang pasal kertas 2. So kertas 2 ni kita pecahkan kepada 2 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Now, bahagian A ni adalah soalan struktur tau. So soalan struktur kita sebenarnya ada 8 soalan. So kalau awak tengok sini kan, soalan 1 sampai 2 6 markah, soalan nombor 3, 4, 7 markah, soalan nombor 5, 6, 8 markah, 7, 8, 9 markah. Yang ni tak apa tau, nanti awak boleh tengok recording. Okay, saya ulang lagi sekali tau. Okay, format kertas 2 SPM ni, kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian. Kita ada bahagian A, kita ada bahagian B, kita ada bahagian C. Now, untuk bahagian A, okay, dia adalah soalan struktur di mana soalan tu 1 hingga 8. Soalan 1, 2, markahnya adalah 6 markah. Soalan 3, 4, markahnya adalah 7 markah. Soalan 5, 6, markahnya adalah 8. Soalan 7, 8, markahnya 9. So total untuk bahagian A adalah 60 markah. Okay. Now, bahagian B dengan bahagian C, ini adalah soalan esei. Okay. Bahagian B ni soalan 9, 10. Tapi pilih satu je. Satu je. Saya tak galakkan awak jawab 2. Serius, jawab satu je. So, bahagian B ni kan, soalan 9, 10 ni pilih satu je. Okay, markah dia 20. Bahagian C, tak ada pilihan. Awak wajib jawab. So 20 markah. So, total dia, kalau soalan struktur ni 60 markah, esei bahagian B 20 markah, esei bahagian C juga 20 markah. So total jumlah keseluruhan adalah 100 markah. So kita lebih tekan kepada kertas 2 sebab kertas 2 ni totalnya kalau kita tengok lagi sekali tau kat sini tau. Kalau kertas 2 markahnya adalah 100. Kertas 1 40 markah. Kertas amali, kertas 3 15. Tapi untuk periksa pertengahan tahun, total markah kita adalah 100 soalan struktur, 40 adalah soalan kertas 1. So far sampai sini okey tak? Okey kan? Tak ada masalah kan? Alright. Right. So disebabkan masa suntuk, okay, masa suntuk saya nak terus je buat soalan yang ni kejap banyak gila. Subhanallah walhamdulillah. Okay, now kita nak buat soalan first question tapi izinkan saya terang dulu. Subhanallah. Okay, now saya nak terang dulu adalah soalan bab 4 tingkatan bab 4 tingkatan 4. Okay, soalan ni keluar soalan periksa. Ni saya terus soalan 1 tu keluar soalan ni. Okay. Now, mana satu saya tak nak bagi tahu dululah. Okay, now. Okay, so saya buat kat sini tau. Okay. Bab 4 tajuknya adalah komposisi kimia tau. Dalam komposisi kimia ni kita boleh pecahkan kepada 2 jenis sebatian. Satu adalah sebatian tak organik, satu lagi adalah sebatian organik. Sebatian tak organik ni contohnya adalah molekul air. Nah, molekul air ni kita panggil dia adalah sebagai pelarut universal. Kenapa? Sebab molekul air adalah molekul berkutub. Apakah yang dimasukkan berkutub? Di mana atom oksigen dan juga hidrogen ni berkongsi elektron. Membentuk ikatan, kita panggil ikatan hidrogen. So air ni tak ada masalah. Air ni tak keluar soalan periksa. Cuma air ni awak kena ingat, air satu sifatnya adalah pelarut
universal. Apa maksud pelarut universal? Sebab sifatnya adalah molekul berkutub. Apakah yang dimasukkan berkutub? Maksudnya elektron ni, antara atom oksigen dengan hidrogen dikongsi elektron, membentuk satu ikatan namanya ikatan hidrogen. Now, untuk sebatai organik, kita boleh pecahkan kepada 4. Kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada, subhanallah, kita ada lipid dan satu lagi kita ada asid nukleik. Now, kalau karbohidrat ni, awak ingat karbohidrat kita boleh pecahkan kepada 3. Saya laju je. Maksudnya kalau laju tu tak keluar surat periksa lah. Which is kalau paling simple, monosakarida. Kalau 2 molekul, disakarida. 2 di. Kalau panjang, polisakarida. Kalau monosakarida, kita ada 3 jenis. Kita ada glukosa, Allahu Akbar. Kita ada glukosa, fruktosa dan galaktosa. Okay, ni pernah keluar soalan periksa. So, for pay attention yang ni. Now, semua monosakarida, kita kenali dia sebagai gula penurun. Nanti saya terang. Okay, disakarida, kita boleh pecahkan kepada 3 jenis. Madhyana sukralaksa, maltosa, sukrosa, laktosa. Apakah itu gula penurun? Gula penurun adalah gula yang boleh tukar warna biru kuprum 2 sulfat menjadi betakan merah bata. Asalnya kita letak gula penurun tu letak kuprum 2 sulfat. Kuprum 2 sulfat ni asalnya biru. Kalau dia boleh tukar jadi warna tu mendarkan merah bata, maksudnya kuprum 2 sulfat itu telah diturunkan menjadi kuprum 1 oksida. Okay. Now, tadi saya kata kalau 1 kita panggil mono, kalau 2 kita panggil disakarida. Now, nak bentuk monosakarida nak membentuk disakarida dari monosakarida, proses ni kita panggil dia adalah kondensasi, kahwin. Maksudnya kalau glukosa combine dengan glukosa melalui proses kondensasi, dia akan membentuk maltosa. Kalau glukosa combine dengan fruktosa melalui proses kondensasi, ia membentuk sukrosa. Kalau glukosa dengan galaktosa, dia combine, dia akan membentuk laktosa. Kondensasi, combine. Combine, molekul air disingkirkan. Kalau kahwin, boleh cerai. So, proses nak cerai, kita panggil dia adalah sebagai hidrolisis. Now, gabungan monosakarida dengan monosakarida, selain ia membentuk disakarida, ia boleh membentuk rantaian yang sangat panjang. Which is kita panggil sebagai polisakarida. Polisakarida ni kan, unit asasnya semua sama, which is glukosa. Polisakarida kita ada 3 jenis. Kita ada kanji, glycogen, selulosa. Bezanya dari segi apa? Struktur. Kalau strukturnya berpintal, itu adalah kanji. Kalau dia berpintal, bercabang, itu adalah glycogen. Kalau dia bercabang sahaja, itu adalah selulosa. Kesimpulannya, karbohidrat ni kita boleh susun daripada yang paling ringkas menjadi kompleks. Kalau kompleks ni biasa rasanya tak manis. Kalau yang ringkas, which is adalah monosakarida, rasanya manis. Mono, di dengan poli. Okay, settle. Now, kalau protein ni unit asasnya kita panggil dia sebagai asid amino. Asid amino combine dengan asid amino melalui proses kondensasi membentuk dipeptida, 2. Dipeptida ni boleh combine antara dipeptida membentuk rantaian yang panjang, kita panggil dia adalah sebagai polipeptida. Okay, saya tak nak cerita pasal fungsi. Fungsi korang tahu tau. Kalau karbohidrat, fungsi dia memberi tenaga. Kalau protein, fungsi dia membaiki tisu yang rosak atau menghasilkan tisu baru. Settle. Nah, kalaulah lemak ni dia punya unsur sama macam karbohidrat. Dia ada unsur karbon, hidrogen dengan oksigen. Lemak kita boleh pecahkan kepada 4 jenis. Kita ada triglycerida, lipid kita boleh pecahkan kepada 4. Lemak, minyak ataupun nama lainnya triglycerida. And then kita ada lilin, subhanallah, fosfolipid dan akhir sekali kita ada steroid. So fungsi lipid apa? Untuk simpanan tenaga. Now, 4 ni tadi, lemak ni yang paling famous saya nak ambil adalah triglycerida. Triglycerida ni bayangkan 1 glycerol kahwin dengan 3 asid lemak membentuk triglycerida. Now, asid lemak ni ada 2 jenis. Sama ada asid lemak tepu ataupun asid lemak tak tepu. Apa maksud tak tepu? Dia ada ikatan ganda 2.
Apa jadi kalau ada ikatan ganda dua, biasanya ia tak stabil dan ia adalah dalam keadaan cecair. Okey, saya tak nak cerita pasal lipid lama-lama tau. Now, cuma awak bayangkan lipid kita boleh pecahkan kepada 4. Jika ia ada 3 jenis, 1 glycerol combine dengan 3 asid lemak, namanya adalah triglycerida. Triglycerida, nama lainnya juga kita kenal dia sebagai lemak ataupun minyak. Minyak ni dalam keadaan cecair kita panggil dia minyak. Kalau dalam keadaan pembejal, namanya adalah lemak. Kemudian kita ada lilin. Lilin ni dia ada satu je molekul lemak. Kalau fosfolipid dia ada 2 molekul lemak. Steroid adalah satu-satunya lipid yang tak ada asid lemak. Contohnya adalah steroid dan juga kolesterol. Okay, so far sampai sini okay? Alright. Now, saya nak masuk. Okay. This one, ni close one biasa. This one. Maksudnya, ni. Glycerol combine dengan 3 asid lemak membentuk triglycerida. Apakah prosesnya? Namanya kondensasi. Maksudnya, satu glycerol combine dengan 3 asid lemak, okay, melalui proses kondensasi membentuk triglycerida. Ni close one exam. Full. Okay, apakah fungsi lemak? Simpan tenaga, pelapik dan penebat. Okay. Now, soalan exam juga akan keluar yang ini. Asid nukleik. So, asid nukleik ni, kita kata unit asasnya adalah nukleotida. Untuk membentuk satu nukleotida, ia terdiri daripada 3 komponen. Ia ada fosfat, gula pentosa, base bernitrogen. Satu nukleotida. Saya ulang. Asid nukleik, unit asasnya nukleotida. Untuk membentuk satu nukleotida, ia terdiri daripada 3 komponen. Dia ada fosfat, gula pentosa dan base bernitrogen. Now, satu nukleotida. Nukleotida yang banyak kita panggil dia sebagai polinukleotida. Polinukleotida ada 2 jenis tau. Kalaulah dia adalah rantaian yang panjang, ganda 2, namanya DNA. Kalau rantaian tu lebih pendek dan lurus, kita panggil dia adalah sebagai RNA. Okay, apa beza DNA dengan RNA? Tadi adalah dari segi struktur. Kalau rantaiannya itu adalah ganda 2 dan panjang, DNA. Kalau rantaiannya lurus, pendek-pendek, itu adalah RNA. Itu perbezaan yang pertama, perbezaan dari segi struktur. Perbezaan yang kedua adalah gula pentosa. Kalau untuk DNA, gula pentosanya deoksiribosa. Kalaulah untuk RNA, gula pentosanya adalah ribosa. Now, perbezaan yang kedua adalah dari segi base bernitrogen. Kalau untuk DNA, base bernitrogennya adalah timina, adenina, sitosina, guanina. Tapi kalau RNA, uracil. Senang kata ni komplement, dia punya cinta hati. Timina, cinta hatinya adenina. Kalau sitosina, cinta hatinya guanina. Tetapi kalau untuk RNA, cinta hati untuk adenina adalah uracil. Okay, so far sampai sini okay? Okay, so kita buat latihan. Let's go. Penat lah cakap. Saya takut semua orang dah tidur dah. Okay, jap. Mana latihan saya? Yup, this one. Yay, okay. Okay, dia buat pull tau. Ni soalan 1. Ini adalah soalan 2. Ni soalan 3. Okay, let's go. Soalan 1, saya buat pull tau. Let's go, start pull soalan 1. Soalan 1. Korang yang form 4 ni tahu tak macam nak buat? A, B, C, D. Korang nampak kan kat tepi tu ada pull tau. Korang tekan soalan 1 this one. Okay. Soalan 2. A, B, C, D. Okay, launch. Okay, pull soalan 3. 3. A, B, C, D. Okay, launch. Okay, soalan 1 dulu tau. Okay, tengok. Okay, soalan 1. Soalan 1, okay, for katakanlah kalau untuk budak form 4 yang tak tahu. Saya tak tahu features awak macam mana tau. Kalau macam saya kan, awak cari kat sini kan. Cari tools.
Subhanallah. Yang cari pools. Tekan tu, awak tekanlah apa jawapan dia. Okay. So basically baru 5 orang yang vote. Okay. Now soalan dia lagi sekali tau. Soalan dia nombor 1 adalah, okay, kita buat highlight tau. Highlight. Rajah 3 menunjukkan pembentukan dan penguraian bahan. Okay. Namakan proses X dan bahan Y. X dan bahan Y. Ingat, kalau satu ni kita panggil dia adalah sebagai glycerol. Pakcik glycerol kahwin dengan 3 asid lemak. This one kan. Okay. Ini adalah asid lemak. Okay, glycerol combine dengan asid lemak melalui proses X. Apakah nama proses X? Okay, so ada 12 orang vote. Okay, now. Okay, so 12 orang vote ni kan. Okay, Tania. 14 orang vote adalah, dia kata jawapannya adalah A. Betul. So yang ini adalah kondensasi. Yang ini membentuk apa nama dia tadi? Ini kita panggil dia sebagai triglycerida. Okay, now soalan nombor 1 Tania. Ramai yang betul. Okay, now soalan seterusnya. This one. Okay, tadi saya kata asid lemak ni, this one kan. Asid lemak ni pula ada 2 jenis. Satu adalah asid lemak tepu. Satu lagi adalah tak tepu. Kalau tak tepu ada ganda 2. Kalau tepu tak ada, single bond. Okay. So, awak cuba jawab ni. Okay. Rajah 4 menunjukkan formula molekul bagi 2 jenis asid lemak. Okay, kita ada X, kita ada Y. So, X ni tak ada double bond. Kalau tak ada double bond, kita kenal dia sebagai apa? So, awak cuba teka soalan nombor 2. Okay. Right, so soalan nombor 2, saya rasa baru 3 orang vote. Try dulu soalan nombor 2. Alamak, sekejap saya kecilkan sikit. Kalau korang boleh nampak. Kalau foto yang tak dapat join, insyaAllah saya share recording. Esok kita ada bio kan? Esok saya tak ada kelas tambahan tau. Saya nak beritahu tentang 5 UM, 5 opsi. Esok semua kelas tambahan dibatalkan. So awak boleh balik awal. Sebab semua cikgu ada meeting. Wow. Soalan nombor 2 ni jawapan dia pelbagai. Interesting. Okay. 19 vote. Alright. Okay. Now, kita tengok Alright. So, dekat soalan 2 ni, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Okay. Tak ada yang jawab D. D tak ada orang jawab. So, dekat A ni kan, yang vote ada 3 orang. Dekat B, yang vote ada 3 orang juga. Dekat C, yang vote ada 18 orang. So, for those yang jawab C adalah betul. Okay, now. So, ingat tau. Ini sebenarnya macam ni tau. Saya ulang lagi sekali. Dalam lipid ni ada satu jenis lipid yang kita panggil dia sebagai triglycerida. Triglycerida ni adalah combination, adalah gabungan glycerol dengan asid lemak melalui proses kondensasi. Di mana asid lemak ni kan ada 2 jenis. Satu adalah asid lemak tepu, satu lagi tak tepu. Apa maksud tak tepu? Tak tepu maksudnya karbon ada ikatan ganda 2. Kalau tepu maksudnya karbon tu tiada ikatan ganda 2, dia ikatan tunggal. So kalau kita nampak kat sini, kalau awak nampak je dia ada ikatan ganda 2, ini adalah tak tepu. Kalau yang ni tak ada ikatan ganda 2, kita panggil dia sebagai tepu. Apa bezanya? Kalau tepu, ia adalah dalam cecair pada suhu bilik. Kalau tepu, dia adalah pepejal pada
suhu bilik. Okay. Now, kita tengok dekat sini. So, jawapan dia adalah ramai yang jawab C, cantik. Dia tidak boleh menerima atom tambahan. Betul. Okay. Ini maksudnya macam ni. Apakah yang masukkan jawapan C? Bila dia dah stabil, ni kan dia tak ada ikatan ganda dua, dia memang dah stabil. Dia tak boleh terima atom tambahan. Yang ni kimia. Kalau this one kan, disebabkan dia ada double bond, ikatan ganda dua, okay, dia boleh terima lagi karbon kat sini. Maksudnya dia boleh terima karbon. Allahu Akbar. Sini. Maksudnya dia boleh karbon tu, dia boleh diisi lagi. Sebab tu jawapan yang betul sebenarnya adalah tidak boleh menerima atom karbon tambahan. Okay, sebab yang ni adalah lemak tepu. Ini adalah lemak tak tepu. Yang ni salah. Sebab maksudnya dia adalah dalam keadaan cecair. Yang ini adalah pepejal. Lepas tu sumber daripada minyak kelapa sawit, salah. Okay, biasanya dia adalah daripada haiwan. Sumber lemak daripada haiwan, tak, salah, terbalik. Ini adalah daripada tumbuhan. Okay, now next, acid nucleic. Okay, soalan nombor 3 pula tau. Okay, tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3, antara berikut yang manakah padanan yang betul mengenai DNA? Okay, DNA ni, okay, kalau saya buat macam ni, beza dia adalah DNA, RNA. Kalau DNA dia adalah ikatan ganda dua panjang, helix. Kalau RNA, pendek. Ini adalah dia punya rantai. Ini adalah panjang ganda dua. Kalau yang ni adalah pendek, lurus. Kalau DNA ni, A, adenina, soulmate-nya adalah, ini saya tahu C, soulmate adalah G. Ini timina. Kalau sini U adalah T. Sini adalah C, adalah G. Boleh tak buat dalam bentuk simbol? Boleh. Dengan syarat mesti huruf besar. Now, lagi perbezaannya kalau DNA, dia ada gula deoksiri, deoksiribosa. Sini adalah ribosa. So, tengok kat sini, siapa yang vote? Yang vote baru 12 orang. Soalan nombor 3. Let's go. Cuba korang vote. DNA. So, ada orang vote A, ada orang vote B, ada orang vote D. So, kita tengok antara A, B dengan D siapa yang betul. Okay, right. So, dah ada 22 orang vote. Okay, 6. So, kita teruskan. DNA mengandungi gula ribosa, salah. Sebenarnya adalah deoksiribosa. RNA mengandungi deoksiribosa, tak, terbalik. Sebenarnya adalah ribosa. Adenina berpasangan dengan timina, ni betul. Berpasangan dengan ini, adenina A partner dengan C. Ni A partner dengan U. Ini adalah politak, dia bukan tunggal, dia adalah ganda dua. Ini adalah dua rantai, salah, dia adalah satu. Kalau sini polimer lebih pendek, salah. Sini sebenarnya adalah lebih panjang. Sini salah, ini sepatutnya lebih pendek. Alright. So, tahniah. Daripada 24 orang, yang vote 21 orang untuk bahagian yang B. So, tahniah for those yang vote B. Okay, right. Now, kita tengok soalan struktur. Let's go. Sekejap. Soalan struktur ni saya ambil daripada sini tahun lepas jawapan tau. Sekejap. Sekejap. This one. Ada lagi satu soalan ke? Soalan 4 ke? Sekejap. Alamak. Ada lagi satu soalan ke? Okay, Rajah 5 menunjukkan sebahagian struktur ganda 2 DNA. P adalah jujukan base nitrogen yang sepadan dengan Q. P adalah jujukan yang padan dengan Q. So, apakah P? Ingat tau, dia macam ni tau cerita dia. T bukan dengan T. Soulmate ni dia mesti komplement, pelengkap. Maksudnya kalau seorang tu bising, seorang mesti diam. So, A, soulmate dia mesti A. Sorry, T kat sini T kan, soulmate dia mesti A. Kalau sini adalah C, soulmate dia sini adalah G. Kalau sini adalah A, soulmate dia mesti T. Kalau sini adalah T, soulmate dia mestilah A. Kalau sini adalah C,
soulmate dia mesti adalah G. So susunannya adalah A, G, T, A, G. A, G, T, A, G. So jawapannya adalah B, Brazil. Ni saya laju je tau. Okay, now kita tengok latihan. This one. Okay, now tengok latihan awak tau. Rajah 3 menunjukkan 2 sampel makanan yang mengandungi karbohidrat. Okey, satu adalah daripada bijirin. Ini adalah tebu. Buah-buahan tau. Buahan. Buah. Okey. Now, dekat sini. Nyatakan fungsi karbohidrat. So, fungsi karbohidrat adalah, okey, kalau bijirin ni, saya tambah sikit tau. Kalau bijirin ni, monosakarida, kita kenali dia adalah sebagai glukosa. Kalau disakarida, maltosa. Kalaulah ini adalah buah-buahan, monosakaridanya adalah fruit. Kalau disakaridanya adalah, subhanallah, sukrosa. Okay. Now, soalan dekat sini. Nyatakan fungsi karbohidrat. Okay. Fungsi karbohidrat dekat sini adalah sebagai sumber tenaga. Betul ke salah? Betul kan? Ada tak fungsi karbohidrat yang lain? Ada tak? Apa fungsi karbohidrat lain? Saya tak ada buku teks lah. Okay. Now, berikan satu contoh unsur. Okay. Berikan satu contoh unsur yang terdapat dalam karbohidrat. Dia minta satu je tau. Apa awak menyitam semua gelap ni? 10 betul. Nah, berikan satu unsur yang terdapat dalam karbohidrat. So, apakah unsur yang ada dalam karbohidrat? Cuba korang type. Ada tak siapa yang type? Someone tu join. Sekejap view. Ada orang nak join ke ni? Call tak nak. Alright. Okay, so. Yes, very good. Kai jawab carbon. Thank you. Alright, good. Selain carbon? Hydrogen, oksigen. Yes. Kalau korang nak jawab dalam bentuk short form, betul. Okay, so either korang boleh jawab C, H, O, CHO. Adakah boleh buat short form? Betul. Boleh. Dengan syarat mesti huruf kecil. CHO. Kai ni siapa? Kairin ke? Bukan kan? Okay, now. Nyatakan disakarida. Oi. Nyatakan disakarida. So, disakarida ni, okay, ni. Disakarida kita ada apa dekat dalam L? L tadi adalah maltosa. Kalau M kita panggil dia adalah sebagai sukrosa. Okay, soalan saya. Kalau saya tukar L ni. Ni hari tu ada orang salah jawab. Monosakarida. Kalau monosakarida dia, kita macam cakap, okay, kalau maltosa ni saya buat macam ni tau. Kalau maltosa, dia punya monosakaridanya adalah glukosa plus glukosa. Kalau sukrosa, kita pecahkan dia akan jadi glukosa plus fruktosa. Proses pecah. Nak pecah. Kondensasi atau hidrolisis kalau pecah. Kondensasi atau hidrolisis kalau dia nak pecah kan. Is it kondensasi atau hidrolisis? Maltosa macam ni. Kalau glukosa dia dah pecah. So proses yang sesuai. Kondensasi ke? Yes, very good. Hydrolysis. So prosesnya adalah hydrolysis. Ingat, kalau hydrolysis ni proses dia kan tambah air. Ada H2O ditambah. Macam ni saya nak tambah je Hydrolysis. So prosesnya kan ada H2O ditambah. Sekejap saya padam sikit. Allah. Sini je saya padam. Saya padam. Kalau hydrolysis, H2O kat ni. Ada melibatkan H2O ditambah. Okay. Right. 6. Next one. Seorang murid menjalankan ujian Benedict terhadap sampel makanan L. L ni apa? L ni adalah maltosa. Okey, yang menggunakan larutan Benedict.
menunjukkan pemerhatian awal. Warna biru membentuk mendakan merah mata. So awak ingat cerita dia, mata kita nampak dia warna biru. Itu yang nampak. Kita panggil dia adalah yang tersurat. Yang tersirat, larutan warna biru ni sebenarnya apa? Dia adalah cuprum 2 sulfat. Kalau mendakan merah mata ni apa? Sebenarnya dia dah jadi cuprum 1 oksida. Proses ni melibatkan apa? Nama proses ni kita panggil dia sebagai penurunan. Disebabkanlah cuprum 2 sulfat diturunkan menjadi cuprum 1 oksida. So, gula L ni kita kenali dia sebagai gula penurun. L ni sebenarnya adalah gula penurun. Gula penurun. Okey, nampak tak soalan ni macam, soalan ni kalau awak tengok kat sini terangkan. Saya tambah sikit tau. Kalau soalan tu dia punya keyword, kata kuncinya adalah terangkan. Terangkan ni biasanya kita mesti letak facts plus explanation. So apa factsnya? Factsnya kita kata L adalah gula penurun. Itu facts dia. So terang, kenapa kita panggil L adalah gula penurun? Sebab dia dapat turunkan cuprum 2 sulfat kepada mendekan cuprum 1 oksida. Itu je. So ingat, this one we call as the facts. Yang ini kita panggil dia adalah sebagai explanation. So kata kunci dia kalau soalan tu tanya terang, kena bagi facts dan explanation. So far sampai sini okey tak? Adakah saya laju sangat untuk awak? Tak kan? Okay. Right. Okay, Zahira admit. Okay, thank you. Okay, so kita teruskan. Okay, so soalan ada satu je. So kita nak masuk soalan tajuk enzim. Okay, tahan dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Now, enzim. Okay, now saya cerita yang masuk periksa je. Yang tak masuk periksa saya tak cerita. Okay, now dalam tajuk bab 5 ni kita panggil dia adalah sebagai metabolisme dan juga enzim. Apakah yang dimasukkan sebagai metabolisme? Metabolisme adalah tindak balas biokimia dalam sel. Apa-apa tindak balas dalam badan kita panggil dia sebagai metabolisme. Metabolisme ni kita boleh pecahkan kepada dua jenis. Satu kita panggil anabolisme, satu lagi kita panggil katabolisme. Ana bina, kata kat. Now, kalau anabolisme, contoh proses metabolisme jenis anabolisme adalah fotosintesis. Maksudnya, dari ringkas, which is kita ada karbon, hidrogen, membentuk molekul kompleks, which is glukosa. Kalau katabolisme, maksudnya adalah tindak balas biokimia yang membentuk molekul, yang memecahkan molekul kompleks. Maksudnya katabolisme kat. Contoh proses metabolisme jenis katabolisme adalah respirasi sel, di mana molekul glukosa yang kompleks tu dia pecah menjadi ringkas untuk tenaga. Now, proses metabolisme ni, okey, tadi kita kata tindak balas biokimia ni memerlukan enzim. So, enzim ni sebenarnya apa? Enzim sebenarnya adalah sejenis pemangkin yang boleh mempercepatkan tindak balas. Maksudnya, metabolisme ni proses biokimia dalam badan kita. Untuk proses biokimia ni berjalan dengan lebih efisien, ia memerlukan enzim. Di mana enzim ni pemangkin mempercepatkan tindak balas. So, apakah itu enzim? Enzim tadi macam kita kata dia mempercepatkan tindak balas. Dan satu lagi, enzim ni ada best friend. Okey, saya tambah sikit. Enzim ada best friend. Kalau dia best friend, namanya adalah koenzim. Maksudnya, kalau enzim ni jumpa koenzim ni boleh mempercepatkan lagi tindak balas. Tadi kita kata enzim ni mempercepatkan tindak balas, mempercepatkan metabolisme. Tapi kalau enzim ni combine dengan koenzim, dia akan jadi lebih cepat. Tapi bayangkan, kita ada best friend, kita ada haters. Kalau best friend, kita kenali dia macam koenzim. Contoh koenzim yang paling famous, ada vitamin B, ada ion magnesium. Haters ni dia akan tukar tindak balas. Haters ni dia boleh tukar tapak aktif pada enzim. Dia adalah perencat. Maksudnya perencat ni bahayanya apa? Dia boleh ubah tapak aktif. Okay. Contoh macam ni tau saya ambil. Ini adalah enzim. Contoh, tadi kita kata enzim satu sifatnya adalah spesifik. Kenapa enzim tu spesifik? Sebab dekat enzim dia ada tapak aktif. Now,
Apa fungsi perencat? Perencat ni dia rosakkan tapak aktif. Bila dia merosakkan tapak aktif, tindak balas tidak boleh berlaku. Saya cerita slow-slow je untuk awak. Now, dari gambar ni yang warna biru, satu sifat enzim daripada gambar, kita kata dia tidak berubah. Maksudnya, sebelum tindak balas, dia masih lagi enzim. Selepas tindak balas, dia tetap enzim. Sebab tu ada satu sifat enzim berdasarkan gambar raja, kita kata dia tidak berubah, cannot be destroyed. Sebelum dia tetap enzim, selepas dia tetap enzim. Tetapi kalaulah substrate selepas tindak balas, kita kenali dia adalah sebagai hasil. Tadi kita kata satu sifat enzim sifatnya adalah spesifik disebabkan dia ada tapak aktif. Kenapa? Kalau tengok daripada gambar, kalau nama enzim tu adalah maltase, nama substrate-nya adalah maltosa. Okey. Maltosa selepas tindak balas dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk glukosa. Allah. Okey. So dari gambar ni cerita dia macam ni je. Substrate sebelum namanya adalah substrate. Selepas tindak balas kita kenali dia sebagai produk atau hasil. Tetapi kalau enzim sebelum kita tetap kenali dia sebagai enzim maltase, selepas tindak balas tetap kita kenali dia juga sebagai maltase. Dia tidak berubah. Sifatnya tidak berubah. Ada lagi satu sifat enzim berdasarkan gambar rajah, dia berbalik. Maksudnya enzim ni boleh pecahkan maltosa menjadi glukosa. Enzim ni juga boleh combine balik glukosa menjadi maltosa. Okey. Namanya adalah reversible. Maksudnya tindak balas ini berbalik. Maksudnya maltosa boleh pecahkan menjadi glukosa. Glukosa kita boleh combine menjadi maltosa. So far sampai sini okey tak? Okey Now tu adalah sifat enzim. Okay, now kalau tak faham tak apa tau. Kita belajar slow-slow je. Now, enzim ni pula kita boleh pecahkan kepada dua jenis tau. Kalaulah enzim tu dibuat oleh sel, digunakan juga oleh sel, namanya adalah intrasel. Kalaulah enzim tu buat dia dekat sel A tapi gunakan dekat sel B, kita panggil dia adalah enzim ekstrasel. Kebanyakan enzim yang ada dalam badan kita adalah enzim ekstrasel. Intrasel ni susah nak jumpa. Nama pun pelik. Contoh enzim intrasel yang paling famous adalah DNA polymerase ataupun hexokinase. Okay, enzim dalam badan kita kebanyakannya adalah ekstrasel. Okay, contoh yang paling famous tau, enzim ekstrasel saya ambil, katakanlah enzim LAT, lipase, amylase dengan tripsin. Ia dihasilkan kat pankreas tau, tapi digunakan dekat duodenum. Sebab tu kita panggil enzim ni sebagai enzim ekstrasel. Okay, now let's go. Kita cuba buat latihan. Objektif, okay. This one. Okay, this one. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Okay, let's go. Soalan 1. Saya buat enzim dulu Oh, buat pool tau. Sekejap pool. Saya ambil satu lagi. Soalan 1. A, B, C, A, B, A, B, A, B, C, D. Okay. Right, sekejap Okay, launch. Cuba jawab dulu soalan ni. Rajah 2 menunjukkan suatu enzim dan substrate. Antara berikut yang manakah betul bagi produk tindak balas substrate dia? Okay. Awak teka tau. Sama ada. Okay, first thing soalan ni sama ada awak pilih this one. Ataupun awak pilih this one. Mana satu yang ngam. Lepas tu awak dah pilih kan. Awak teka mana satu substrate yang sesuai. Okay. Oh, soalan ni. Saya pun kena fikir betul-betul ni. Saya dah tak ada skema ni. A. B. C. D. Okay. Ini soalan seterusnya. Motion. Okay, launch. Okay, now kita buat satu-satu tau. Soalan
1. Hmm. Okay. Now, soalan 1. Okay. Now, rajah 2 menunjukkan suatu enzim dan juga substrat. Okay, yang ini adalah yang saya warnakan tau. Yang kuning kita panggil dia adalah sebagai enzim. Lepas tu kita kena pilih mana satu substrat dia. Adakah yang pink ataupun yang biru. Macam mana kita nak tahu dia substrat yang ngam? Kita tengok yang boleh ngam dengan tapak aktif. Okay. Untuk saya yang boleh ngam dengan tapak aktif ni adalah yang ni. Yang pink. So saya pilih this is the substrate. Lepas tu dah saya substrate. Substrate ni bila lepas tindak balas, substrate ni akan bertukar menjadi hasil. So mana satukah yang sesuai? Wawi. Okay, so ada soalan ni baru 8 orang vote. Cuba korang vote dulu. Saya dah bagi hint. Saya kata yang warna kuning tu adalah enzim. Substrate dia sama ada pink ataupun biru. Tapi ikut saya pink. Kenapa saya pilih yang pink? Sebab yang ni paling ngam dengan tapak aktif. Tapi dia tak tanya pasal substrate. Dia tanya hasil. Maksudnya substrate ni bila pecah menjadi hasil macam mana bentuk dia. Adakah jawapannya A, B, C atau D? Sekejap saya pun macam nervous je. Wow. Dia punya jawapannya banyaknya. Semua ada. Ada yang pilih A, ada yang pilih B, ada yang pilih C, ada yang pilih D tau. My God. Pelbagainya jawapan awak. Yang ni ada keluar soalan struktur. Nanti saya keluarkan soalan ni. Wow. Menarik. Okay. Nice. Tahniah hari ni kan kelas paling meriah. Korang tahu tak ada berapa orang? Ada 63 orang. Saya combine dengan budak form 5. So basically 63 orang ni quite meriah. By the way saya nak bagi tahu SPM tahun ni sebenarnya daripada 9 orang, ada orang recheck, your senior recheck, daripada 9 orang dah naik 11. Which is antara yang paling cantik. Paling cantik Raja Musa pernah dapat 12. So batch tahun lepas, batch 08 dapat 11. Kalau dia orang ada yang recheck lagi sekali, 12. Sama. Paling cantik. So 09 kena work hard. Maksudnya korang boleh, kalau 08 boleh buat, 09 pun boleh buat. 09 boleh buat. Okay, right. Nervousnya. Okay, kita tengok sini. Pulsau ada 24 orang. Okay, ada seorang jawab A. Ada 2 orang jawab, ada seorang jawab A. Ada 10 orang vote B. Ada 1 orang vote C. Ada 12 orang vote D. So kita ikut suara majoriti. So jawapannya sebenarnya adalah D. Okay, so for those yang pilih D, tahniah, betul. Sebab kalau kita potong kan, kita potong macam ni, bentuk dia sama macam yang ni kan. Cuma dia bagi awak pening sikit. So tahniah for those yang jawab D. So betul. Next question, this one. Wow. Okay, ini adalah faktor, kita nak cerita pasal tindak balas tau. Faktor yang mempengaruhi tindak balas. Faktor yang mempengaruhi tindak balas. Sebelum saya terlupa, apakah yang dimasukkan tindak balas? Tindak balas ni maksudnya apabila substrate dapat dipecahkan, pecah menjadi produk ataupun hasil. Makin banyak substrate kita pecahkan menjadi hasil atau produk, kita kata tindak balas adalah tinggi. Kesimpulannya, tindak balas tinggi apabila produk atau hasil adalah tinggi. Apakah fungsi, sebelum saya terlupa. Tadi saya kata tindak balas adalah proses di mana substrate ditukar menjadi hasil. Untuk tindak balas bertukar menjadi hasil, tindak balas untuk
proses tindak balas substrate ditukar menjadi hasil, ia memerlukan tenaga potential energy kan? Tenaga apa? Pengaktifan. So bila kita ada enzim, dia dapat merendahkan tenaga pengaktifan. Apakah itu tenaga pengaktifan? Okey. Tenaga pengaktifan adalah apabila substrate dipecahkan menjadi hasil. Kita kata bila kita guna enzim, tenaga pengaktifan menjadi rendah. Okey, apa maksudnya? Nak tukar substrate menjadi hasil, senang je. Pak, macam ni je. So mana satu lebih elok? Tenaga pengaktifan rendah. Sebab bila kita punya tenaga pengaktifan rendah, substrate tu nak pecah menjadi hasil mudah. Macam mana kita nak rendahkan tenaga pengaktifan? Dengan cara tambah enzim. Kesimpulannya, enzim boleh merendahkan tenaga pengaktifan. Pengaktifan. Now, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim kita ada 4. Kita ada suhu, kita ada pH, kita ada kepekatan substrate. Satu lagi adalah kepekatan enzim. Okay, saya tambah sikit. Kalaulah suhu adalah optimum, ini kita panggil sebagai suhu optimum. Tindak balas adalah maksimum. Jangan terbalik tau. Now, pernyataan berikut yang manakah menerangkan sebagai X? So, X ni kita kata, okay. Wow, jawapannya ada banyak. Tapak aktif berubah tak? Tu jahat. Kalau tapak aktif berubah, kalau lah ini kan, A ni kan. Kalau tapak aktif ni berubah, maksudnya substrate tak boleh ditukar menjadi hasil, tak ada. Bila tak ada hasil, tak ada tindak balas. Tak naklah guna hasil, buku teks pakai produk. Ikatan kimia molekul enzim putus. Tak. Kita tak nak rosakkan enzim. So, ini pun salah. Substrate. So, jawapan yang paling betul apa sebenarnya? Ya, saya tengok. Jawapan yang betul adalah C. Cantik. So, Taniah Fudus yang jawab C. Sebab, tadi saya kata, dalam tajuk ni sebenarnya soalan nombor 2 ni, bila kita cerita pasal tindak balas, kadar tindak balas, bila kita cerita pasal kadar tidak balas merujuk kepada substrate dapat dipecahkan menjadi hasil. Macam mana kita kata tindak balas tinggi? Apabila banyak hasil. Maksudnya banyak substrate dipecahkan menjadi hasil. Kalau dalam tindak balas ni, dalam tajuk ni, kita tak nak enzim berubah. Kalau enzim berubah, sebab nak bayangkan proses ni dia perlukan enzim. Proses ni perlukan enzim. Kalau enzim berubah, kan? Kalau enzim ni berubah, substrate tak dapat ditukar menjadi produk. Bila tiada produk, tiadalah tindak balas. Jadi jawapan A ni tak sesuai sebab dekat sini enzim berubah. Bila enzim berubah, tak ada produk. Tindak balas tidak berlaku. B, ikatan kimia molekul enzim putus. Tak boleh juga. Kalaulah enzim tu rosak, kita kata produk tak terhasil. Bila tak ada produk, tak ada tindak balas. So B salah. D, substrate tidak dapat melengkap dengan tapak aktif. Tak boleh sebab kalau substrate ni tak dapat lengkap dengan enzim, dia tiada produk. Ini pun sama, tiada produk. Ini pun tiada produk. So, jawapan yang sesuai adalah C. Cantik. Okay, next one. Wow. Okay, soalan 3 sekejap. Saya belum buat pula. Alamak. Sekejap Soalan 3. A, B, C, D. Launch. Let's go. Try. Soalan 3. Ingat, sebelum kita panggil adalah substrate. Ini senang tau.
Oh, jangan overthinking, soalan ni direct. Hmm. Yeah, dah habis masa. Okay, so tahniah. Okay, ada yang jawab A, ada 2 orang vote A, tak ada siapa vote B. Ada subhanallah 21 orang vote C, ada 4 orang vote D. So jawapan yang betul kita ikut kuasa majoriti, which is jawapannya adalah C, cantik. So this one, ini adalah substrate. Yang bawah ni ini adalah enzim. Kalau dia dah kahwin macam ni kan, this one kan, kalau awak nampak dia macam ni, ini kita panggil dia adalah sebagai kompleks enzim substrate. Okay. Kalau yang ni general. Tapi let's say kalau dia dah namakan substrate tau. Kalau substrate tu dia namakan maltosa. Enzim tu dia dah namakan maltase. So, nama kompleks ni sebenarnya dah jadi kompleks yang betul tau. Kompleks maltase maltosa. Okay. Next one. Okay. Biodetergen dia pakai satu enzim, ada nama enzim dia adalah LIPS tau. LIPS. LAPS. Okay, sebelum saya terlupa. Enzim. Sekejap Saya cerita sikit je. Yang ni tak pernah keluar soalan periksa lagi tau. Okay, now, aplikasi dan enzim dalam kehidupan. Now, tadi kita kata enzim ni dia sangat sensitif pada suhu dan juga pH. Ada satu enzim yang kita dah modified, kita letak satu bahan yang lengai dan tak larut, membentuk satu enzim, kita panggil dia sebagai enzim tersekat gerak. Apa bestnya enzim tersekat gerak? Enzim tersekat gerak ni adalah enzim yang rintang ataupun tahan terhadap perubahan suhu dengan pH. Tadi kita kata enzim ni dia sangat sensitif pada suhu dan juga pH. Dia ada suhu optimum, dia ada pH optimum. Tapi bila enzim ni kita campur dengan bahan yang lengan dengan tak larut, ia membentuk satu enzim yang special namanya enzim tersekat gerak. Di mana enzim tersekat gerak ni digunakan dalam satu teknologi imobilisasi. Apa bestnya enzim ni berbanding enzim biasa? Bestnya enzim ni sangat rintang atau tahan terhadap perubahan suhu dan juga pH. Now, enzim ni ada banyak kegunaannya. Kita tengok kat sini, dekat dalam biodetergen, senang kata kalaulah kotoran itu adalah dari lemak, so enzim yang akan bertindak balas adalah lipase. Kalaulah kotoran itu adalah darah adalah protein. So enzim yang akan bertindak balas adalah protease. Kalaulah kotoran itu daripada dinding sel, enzim yang bertindak balas adalah selulase. So, tengok dalam biodetergen, tengok kotoran tu dari segi apa. So, dalam biodetergen ada 4 jenis enzim yang kita panggil sebagai LAPS, which is lipase, amylase, protease dan juga selulase. Okay, ngam, kita tengok latihan. So, latihan dia kat sini dalam biodetergen. Okay, now. Okay, jawapan dia saya buat laju Jawapannya adalah B, Brazil. Okay, which is tadi kita ingat dia adalah LAPS. Amylase, protease, selulase. Kanji, karbohidrat, karbo. Protease adalah protein. Kalau selulase adalah dinding sel. Dinding sel sayuran. Sayuran ke buah-buahan. Sayuran. Okay, now next one. Kita tengok latihan. Sekejap. Subhanallah. Now, tengok Rajah 2 menunjukkan metabolisme J dan metabolisme K dalam sel yang dimangkin oleh enzim. Okay, kita ada glukos, kita ada dia punya produk. Hexokinase, kompleks L. Okay, so dekat sini tengok jawapan dia tau. Okay, kalau pecah kita panggil dia anabolisma. Okay, so kalau J ni anabolisma ke katabolisma? Tengok daripada gambar. Kalau J ni kan, glukosa.
besar. Dia pecah. So kalau kita kata dia jenis metabolisme anabolisme ke katabolisme? Daripada kompleks menjadi ringkas. Anabolisme atau katabolisme? J itu anabolisme ke katabolisme? Katabolisme. Thank you Mariam. Okay, thank you Siti Saliha. So katabolisme. So kalau J, soalan ni tengok kat sini. Ini ada yang awak keyword dia kat sini adalah Raja 2 menunjukkan metabolisme. Metabolisme J, metabolisme K. So kalau J saya kata adalah katabolisme. Maksudnya kalau ikut saya daripada kompleks menjadi ringkas. Okay. Now, katakanlah kalaulah awak tengok K ni pula kalaulah daripada kompleks, kan? Kalaulah daripada ringkas menjadi kompleks, yang ini kita panggil dia adalah sebagai anabolisme. Ingat, kompleks jadi ringkas, kalau dari ringkas menjadi kompleks itu adalah ana. Okay, next one, tengok sini. Okay, nyatakan nama bagi kompleks L. Jawapannya adalah kompleks hexokinase glukos. Maksudnya depan ni mesti, jangan terbalik tau. Depan mesti enzim, belakang mesti substrate. Nyatakan jenis enzim hexokinase. Enzim tu adalah enzim intrasel. Okay, now yang ni senang je. Apakah yang dimasukkan sebagai enzim intrasel? Apa maksud enzim intrasel? Tak apalah, lambat. Enzim yang dihasilkan oleh sel tu, dia sendiri pakai. Okay, right. Now, berdasarkan Rajah 2, nyatakan jenis metabolisme J dan juga K. Kita dah jawab tadi kan? J adalah katabolisme, K adalah anabolisme. Okay, next one. Now, pernyataan berikut adalah tentang sifat umum enzim. Okay, ini adalah soalan ni kalau awak perasan, soalan ni dah soalan aras tinggi sikit. Kalau awak perasan kenapa dia aras tinggi, sebab soalan ni dia dah start terangkan. Macam saya kata tadi kan, kalau soalan tu dia tanya terangkan, you guys bagi facts plus explanation. Okay, now dia bagi situasi. Soalan ni macam aplikasi tau. Kenapa saya kata aplikasi? Sebab dia bagi situation kat sini. Dia tulis kat sini, merkuri adalah logam berat yang paling toksik merencat fungsi enzim. Okay, keyword dia tulis merencat fungsi enzim. Saya bagi satu tips. Kalau dalam soalan, dia dah kata merencat fungsi enzim, jangan ulang balik jawapan tu. Maksudnya jangan salin. Kalau awak salin, tak ada markah. Okay, so dekat sini, terangkan kesan merkuri terhadap aktiviti enzim. So kita kata, dia tanya kat sini tau, keyword dia, kata kunci kat sini aktiviti enzim. So, awak just terang lah. Maksudnya terangkan kesan merkuri terhadap aktiviti enzim hexokinase. So, aktiviti enzim akan diperlahankan. So, ini faktanya. Kenapa dia boleh perlahankan? Sebab glukosa tidak dapat bergabung dengan enzim hexokinase. Apa kesannya kalau dia tak dapat bergabung? Kesannya glukosa tidak dapat diuraikan ataupun kita kata tenaga tidak dapat dihasilkan ataupun produk tidak terhasil. Tapi awak punya senior ni bagi banyak sangat tau. Tengok, kalaulah markah dia 2, tengok kat sini tau. Kalau markahnya 2, maksudnya satu fakta, one facts, one explanation. Ni kalau 2 markah. Kalau dia 3 markah, satu facts, 2 explanation. Okay. So kalau untuk bio ni awak tengok dia punya pembahagian markah. Kalau 3 markah, satu facts, 2 explanation. Kalau 2 markah je, satu facts, 1 explanation. Okay, so far sampai sini okay? Okay. Alright, so saya rasa itu je kot. So do you have any questions? So next class saya akan masuk bab 6. Okay.
dan juga bab 7 ataupun saya tengok dululah bab 6 atau bab 7. So far okey tak? Okey? So do you have any question? Okey, sebelum tu biasa tahu last class kita buat refleksi sikit. Jap. Okey, refleksi bagus korang bagi banyak saya. Okey, thank you. Makasih. Okey, refleksi. So, saya rasa tak sempat ke buat refleksi. Saya rasa dah hard-hard tu maksudnya semua orang faham lah tu kan. So, saya berhenti dulu sampai di sini. So, do you have any question? Ada masalah? Okey, so itu saja. Thank you so much. Terima kasih. So, hari ni ada 64 orang yang join kelas. Okay, thank you everybody. So, recording saya akan bagi malam sikit. Tak apa, saya bagi besok. For those yang tak masuk kelas, tak apa. Okay, thank you so much. Okay, bye semua orang. Bye. Assalamualaikum.